Rumah ni sekarang harganya promosi hanya RM175,000 sahaja. Cantik, molek, kita masukkan tema ala-ala English. Jom kita review rumah ni dari sebelah luar, lepas tu kita masuk sebelah dalam pula. Jom. Okey, sebelum lupa, rumah ni berkeluasan 1370 kaki persegi. Okey, rumah ni agak besar dan luas dan harganya pun agak murah. Okey, sebelah luar ni kita view, kita letakkan casing line daripada bawah sampai ke atas berukuran 16 inci setiap antara satu line. Dan juga kita sediakan untuk kuping tingkap jenis 2x3 bercorak-corak, berlekuk-lekuk seolah-olah ia timbul macam ala-ala English. Dan juga tingkap ni adalah kita letak bagi pada owner 6 kaki kali dengan 7 kaki supaya nampak lebih cantik, luas, besar. Okey. Dan juga kita bagikan juga line untuk tingkap ni supaya menimbulkan konsep ala English, dia akan terpancar daripada sebelah luar bila orang melihatnya. Okey. Untuk sebelah atas kita bagi design untuk ala-ala macam bentuk Kaabah yang kita nampakkan berserta dengan nampak macam bentuk bumbung supaya nampak dia punya dinding rumah lebih cantik dan comel. Okey, ini adalah sebelah waranda. Waranda ni kita pakai roof jenis slab konkrit. Slab konkrit yang mana berkeluasan adalah 8 kaki kali dengan 14 kaki. Yang kita bagi tiang jenis konkrit 2 kiri dan kanan. Juga kita bagi serta untuk lampu juga kiri dan juga kanan. Okey, untuk finishing lantai kita bagi jenis mozaik jenis 1x2 berwarna grey supaya lambat kotor dan juga kemasan ini lebih selamat kalau kita gunakan dalam tempoh masa yang panjang. Dan juga kita bagi sediakan juga pintu safety door ala-ala English. Allah, ini adalah owner yang pilih yang jenis frame warna hitam dan juga dia punya cover grill dia warna putih supaya menonjol daripada jauh. Okey, untuk bahagian ruang tamu ni tingkapnya pun sama, kita bagi tingkap jenis casement 4x7 kaki, ada kotak-kotak dan juga frame dia timbul saiz 2x3 kaki untuk satu tingkap ni. Okey, jom kita review sebelah dalam pula. Okey, ini adalah keadaan dalam rumah. Ini adalah bahagian ruang tamu, yang mana ruang tamu ni kita letakkan satu blok antara ruang keluarga supaya nampak seolah-olah ada aurat rumah. Okey, untuk kemasan lantai kita bagi mozaik jenis 2x2 kaki untuk satu rumah warna krim cerah. Dan juga kita bagi ceiling jenis L-box berketinggian 10.8 kaki. Juga termasuk juga wiring yang kita sediakan wiring point. Sediakan untuk lampu ada 4 point, kipas 1 point. Dan juga untuk plug aircon dan juga plug 13 ampere juga kita sediakan. Okey, ini untuk owner nak letak TV ke, untuk buat charging point ke apa ke, semua kita sediakan. Okey. Okey, kita masuk bilik yang pertama. Bilik ini ada bilik pertama, dia adalah bilik yang kedua. Bilik kedua dan juga ini adalah bilik yang ketiga. Okey, dia ada banyak lekuk rumah ni, banyak lekuk. Jadi dia banyak tempat-tempat ruang yang tersorok. Ini kita tengok bilik yang pertama dulu Okey, jom. Terlupa, kita bagi untuk setiap bilik adalah jenis pintu solid door kotak-kotak 8, kita cat warna putih supaya nampak lebih bersih, nampak lebih besar. Okey, ini adalah ruang bilik master room. Ini sebelah dalam dia. Berkeluasan adalah 16 kali 14 kaki. Kita attach juga dengan toilet. Kita sediakan untuk dalam bilik ni ada cornice untuk ceiling dia. Okey. Dan juga ketinggian sampai ke ceiling adalah 10.8, sama juga dengan ruang tamu. Kita sediakan untuk point wiring untuk lampu ada 2 point, kipas 1 point, dan juga point aircon kita sediakan dan owner dah pasang pun aircon. Okey. Okey, tingkapnya agak besar supaya nampak cahaya daripada luar masuk lebih banyak, jadi dia tak nampak gelap, tak nampak suram rumah ni. Okey. Okey, kita tengok bilik air untuk master room pula, jom. Okey. Okey, ini adalah ruang bilik air master yang mana berkeluasan 4x7 kaki. Kita letakkan untuk mozaik dinding ni adalah ketinggian 5 kaki, kotak-kotak warna putih supaya nampak lebih besar dan bersih keadaannya. Okey, untuk lantai warna pilih mozaik jenis putih dan juga kotak-kotak hitam kecil supaya nampak macam tarikan ke dalam tandas ni seolah seperti hotel juga. Kabinet ini adalah owner yang beli kita pasangkan. Kita sediakan juga tandas duduk, jenis tandas duduk, dan juga shower head kita sediakan juga. Okey, ini adalah ruang tandas yang kita sediakan. Okey, kita masuk tengok bilik yang kedua. Bilik yang ketiga ada di sana. Jom kita. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua dan juga bilik yang ketiga. Okey, ini adalah bilik yang ketiga. Bilik ketiga berkeluasan 12 kali 11 kaki. Okey, ini adalah bilik anak. Point kita sediakan point aircon ada 1 point, juga plug untuk 13 ampere kita sediakan. Untuk tingkap jenis casement kita sediakan saiz 3x5 tinggi dia. Okey, boleh buka keluar. Okey, set yang ni saiz dia adalah sama dengan bilik yang kedua. Tingkap pintu semua sama sahaja. Okey, kita tengok bilik yang kedua. Bilik kedua. Okey, ni adalah bilik anak juga. Tingkap yang sama, saiz tingkap yang sama, ceiling yang sama, point lampu dan kipas yang sama, ada 2 point, kipas ada 1 point, plug 13 ampere kita sediakan di depan sana, dan juga plug aircon kita sediakan. Okey, yang kita tengok ruang keluarga dan juga dapur. Okey, jom kita tengok ruang dapur dan ruang keluarga. Tapi kita tengok dulu ada toilet di sebelah luar, kita tengok. Okey, jom. Okey. Okey, ini adalah toilet sebelah luar berkeluasan 5x7 kaki. Toilet ni lebih besar daripada bilik master. Dan sama juga set ni kita bagikan mozaik dinding saiz 1x2 tinggi 5 kaki. Itu kesediaan dinding. Dan juga toilet bowl kita sediakan jenis duduk one piece. Jadi dia kalau bersandar pun dia tak tercabut. Ini adalah special kita bagi pada owner. Okey, untuk juga shower head kita sediakan, fitting semua kita sediakan.
Cakap, 1, 2, 3. Okey, untuk toilet bowl kita sediakan jenis one piece, satu set, jadi nampak lebih ala-ala macam hotel. Jadi nampak value untuk tandas ni lebih mahal. Untuk fitting dalam toilet ni, pipe, shower head semua kita sediakan basic macam biasa. Untuk sinki toilet ni adalah owner yang beli, kita pasangkan. Okey, kita tengok ruang keluarga dan juga dapur. Jom. Okey, ini adalah ruang keluarga, di mana ruang keluarga ni kita sediakan juga ruang ni ada silinder, ada L-box yang mana poin lampu sediakan 4 poin dan juga poin kipas 1 poin. Tapi poin kipas ni special, owner beli kipas yang ada crystal light, jadi kita chandelier kita pasangkan, jadi dia nampak. Okey, ini adalah ruang keluarga, di mana keluarga boleh bersantai kat sini. Ruang ni kita sediakan adalah poin lampu ada 4 poin, kipas 1 poin dan juga berserta dengan L-box kita sediakan untuk ruang ni. Okey, untuk poin ni, poin kipas owner yang beli kipas yang chandelier yang ada lampu ni, yang cantik macam kristal banyak, jadi kita pasangkan. Okey, ruang ni kita sediakan juga tingkap, yang saiz dia 4 kali 6 kaki, boleh buka, jadi udara boleh masuk ruang ni, cahaya pun masuk dengan cukupnya. Okey, ini adalah ruang keluarga dan kita tengok ruang dapur pula, jom. Okey, ini adalah ruang dapur. Mana ruang dapur ni berkeluasan adalah 16 kali 14 kaki. Ini ruang dapur. Dan tabletop disediakan adalah 14 kaki. Tabletop jenis batu granite, corak-corak macam batu granite. Ini adalah request owner, dia yang pilih. Jadi kita pasangkan. Okey, untuk sinki adalah owner yang beli ni sebab dia upgrade ni sinki. Jadi kita hanya pasangkan saja. Di sini kita sediakan juga dengan tingkap jenis casement tolak keluar. Jadi saiz 2 kali 6, ada 3 daun. Jadi boleh tengoklah kalau keluar, kalau kata bosan. Jadi udara pun boleh masuk dengan banyak bila ada tingkap yang besar semasa masak. Jadi untuk backsplash warna putih ni ada corak-corak ni adalah owner yang pilih. Jadi kita pasangkan, dia design dia bercorak-corak kerja atas kerja bawah sengit. Jadi ini dipasang adalah nampak lebih seni dekat ruang dapur dia, ala English kan. Okey, kepada sesiapa sahabat yang di luar sana jika ingin bina rumah, bolehlah hubungi saya dengan talian yang saya letakkan yang di bawah ni. InsyaAllah saya akan bantu cerita tuan-tuan dan puan di luar sana untuk membina dan mendapatkan impian membina rumah yang cantik, comel, lawa seperti yang tuan-tuan yang puan idamkan. InsyaAllah. Assalamualaikum.